Siko. Hari ni kita nak touch up yang hari tu kita dah buat tuan. Ini kita nak licinkan, kita nak polish. Yang ni mungkin kita nak try buat dimple lah. Kalau jadi kan. Tengok macam ni. Rasa susah agak buat dalam. Tak apa, kita try. Yang ni pun kita nak lagi sikit touch up sikit dalam ni. Okey, sebelum tu kita nak buat untuk polish. Kita nak pakai ni, kertas pasir. Yang ni 320. Kertas pasir 320. Okey, sebelum tu kita nak tengok dia pusing arah mana. Okey, dia pusing arah sana. Jadi kita kena tampal macam ni. Ada okey lah kan. Okey, tampal gitu kita kena macam ni. Tampal gini. Pusing. Alamak, macam ke belakang sangat. Cepat sikit. Macam ni, pusingkan. Cute. Dan boleh pakai lah. Pusingkan dia ni. Dah jadi macam ni, kita seletip sikit bawah dia. Okey, kita try. Pusing slow dulu. Okey, jadi macam gini. Permukaannya licin lah. Sebelum ni dia kasar. Ni permukaannya licin. Licin lah sikit. Okey lah. Tapi aku nak buka ni, aku lupa nak buka. Okey, aku dah buka dia punya tu. Tengah tu susah nak buka dia dah. Ada putih-putih kan. Aduh. Okey, ni sekarang aku nak kilatkan lagi sikit ni. Letak pincir sikit. Tengok macam mana pergi dia. Ni yang dah agak diguni sikit tu. Dah habis kan. Koyak kan. Kita try sebelah ni. Bila ada minyak dia lagi licin. Okey,
Dah siap. Sebelah sini dah okey dia. Dah licin kan. Nampak? Yang sini-sini tak apa. Sebelah sini pula. Okey, kuasa letak kat sini ada punya minyak. Licin. Hati-hati ya. Okey, ni aku rasa dah cukup licin ni. Dah cukup licin. Kalau nak licin lagi, kena pakai kita masih halus lagi lah. Sini pun dah okey. Sini dah okey dah ni. Lepas kita nak buat dia punya intake. Fan intake. Jangan, nanti haru intake. Buat ni lah. Aku tengok tadi tu menggerutu-gerutu ni haru. Kita ni sikit, tunggu. Kita kena bagi semata ni. Sempah ni. Sembilan malam tu. Oh, ngatuk. Salah pusing. Kau tengok dah goyak. Yang goyak ni kita buang. Dia dah rata sikit ni. Daripada hari tu menggerutu. Tapi ni nanti kita nak skim ni. Nak skim balik. Main kawasan ni lah. Kilat pun ni. Abuk ayu. Kan kilat tu. Kalau boleh ni kita nak kasi kilat macam cermin.
Okey, setelah kita mempolis-polis acah-acah polis, nampak dia punya tu dah licin lah daripada sebelum ni. Ambil kau, kira okey lah sikit. Janji besar. Ni kita punya head. Ni dah licin sikit, tapi ikut kan nak licin macam cermin ni baru mantap. Ni kita buat acah-acah dimple. Tak tahu lah jadi ke tak. Kalau tak jadi ni head racing lah apa lagi. Aduh. Ni kita bedal ni Ni kita bedal je. Tak tahulah okey ke tak okey. Acah-acah dimple. Ni pun belajar eksperimen. Ni kita dah polis kilatkan. Kita dah kilatkan. Lubang exhaust kita dah kilatkan. Cute. Boleh lah sikit-sikit. First time. Dengan tengkuknya pun kita dah mendimple kan. Tak tahulah jadi tak jadi ni. Aduh, tak sekata kan. Pasal lah tak jadi UFO head racing. Okey, sampai situ dulu lah. Jangan lupa subscribe, komen, share. Nanti apa benda lagi kita yang mengarut-ngarut kita buat ni. Okey, Assalamualaikum. Dah dulu.